Tadi doktor kata hadis jariyah ni, hadis riwayat ain Allah di dalam Muslim itulah yang paling kuat. Hak lain tak boleh nak berbanding. Jadi saya nak tanya, doktor kata begitu tu beralasan dengan mana? Dengan mingki sika daripada mana tu? Kata hadis Muslim tu lebih kuat, ambil pada kaisika ke mingkisika. Tayyib. Alhamdulillah, hadis sahih Muslim. Mengapa kau saya kata lebih kuat pada hadis-hadis yang lain? Dan melalui jalan Muslim ni daripada Muawiyah kepada Atha. Nampak tak? Turun mai kepada Hilal, turun mai kepada Yahya, mari kepada semua ulama-ulama belakang. Termasuknya Imam Muslim dan Imam Bukhari. Kadang-kadang dia mau faham sini silap kata saya sebut oleh sahih. Tak. Imam Bukhari dalam kitab dia Al-Qiraah Khalfal Imam. Nampak tak? Dalam kitab tu. Tapi nak kata semua tu benda yang Bukhari berhujah. Jadi jalan ini semua jalan ni adalah jalan yang diterjah oleh imam-imam belakang antara yang jawab soalan saya. Siapa hak kata hak Imam Muslim tu lebih kuat, doktor ambil mana? Siapa hak kata begitu tu ya pendek ya. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh ini Suara Dunia.